tak suka tabligh dan aku tak akan tabligh. Mu faham ke tak? Mu faham? Okey, syair yang saya akan baca ni untuk orang yang suka cari kesalahan orang lain, pandang keburukan orang lain, yang dia kata jenayah lah apalah. Dan padahal benda tu aib orang yang tak patut kita cerita, tapi kita cerita. In syi'ta an tahya saliman min al-adha وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك معايبا فغمض وقل يا عين للناس أعين وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وخالد ولكن بالتي هي أحسن إن شئت أن تحيا سليما من الأذى. Kalaulah kamu nak, diri kamu ni selamat daripada sakit hati, kena kecam dan sebagainya, dan bahagian kamu ni orang tak ambil, yang ni orang tak kacau kamu, wa'irduka auratun wa'irduka sayyinu, dan aurat kamu, aib kamu ni terjaga, dijamin, dijaga, kan? Lisanaka, lidah kamu ni, la tazkur bihi aurat amri'in, jangan sesekali kamu cakap keburukan sesiapa pun. Kenapa tak boleh cakap fakulluka auratun walinnasi alsunu? Kerana pada diri kamu penuh dengan keaiban, dan manusia lain pun ada lidah juga, orang lain pun ada mulut nak cakap juga. Wa ainuka, dan mata kamu, in abadat ilaika ma'aiban, kalau dah mula nak pandang keburukan, faghammid, pejam mata. Wa qul, dan katakanlah, ya ainu, wahai mata, linnasi a'yunu, manusia lain pun ada mata juga nak tengok keburukan kita. Wa ashir bima'rufin, buatlah baik, dan duduk dengan orang dengan kebaikan. Wasamih man i'tada, maafkan orang yang buat kesalahan. Wa khalid, dan bercampur dengan manusia, walakin billati hiya ahsan, bercampur dengan cara yang baik, bercampur dengan cara yang baik. Faham? Jadi bukan bercampur nak sakitkan hati orang. Itu sajalah abang kan. Assalamualaikum.